Terima kasih. Thank you. Okay, kita boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir. Sidang hari ini adalah untuk memberitahu yang Unit Komunikasi Strategik Negeri Pahang telah pun meneliti dua video yang dibuat naik oleh saudara Naim Brandage, yang mana konten video-video itu kita lihat secara jelas memberi tomahan buruk dan fitnah terhadap kerajaan negeri Pahang, dan ini adalah satu benda yang kita pandang secara sangat serius kerana ia betul-betul menjejaskan reputasi kerajaan negeri. Di pihak Unit Komunikasi Strategik kita dah sering kali memberitahu dan memaklumkan bahawa yang pertama, kita memang sedang ambil tindakan, dan kalau kita fokus terhadap isu Musangking ini, tuan-tuan dan puan-puan sendiri boleh lihat ia memang dalam proses mahkamah, dan tindakan ataupun denda ataupun apa sahaja hukuman terhadap penceroboh ini hanya boleh dibuat selepas mahkamah mengambil keputusan, membuat keputusan. Dan tiada lagi rayuan yang boleh dibuat oleh pihak yang dituduh. Jadi segalanya ada proses, dan saya minta semua untuk hormati proses tersebut. Dan yang kedua, dari segi pemutihan pun banyak kali pihak Unit Komunikasi Strategik telah jelaskan bahawa pemutihan langsung tidak bermaksud kita beri tanah tersebut kepada peneroka haram. Maksud pemutihan adalah perlu ada jalan penyelesaian terhadap pencerobohan itu. Contohnya, daripada 26,000 ekar tanah yang diceroboh, kurang lebih 11,000 ekar telah diberikan pajakan kepada Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri PSK, dan itu juga salah satu daripada proses pemutihan. Jadi tolong jangan spin ataupun memanipulasi perkataan pemutihan itu. Jadi jelas, sebab kita dah buat penjelasan banyak kali, tetapi masih lagi ada video yang macam saudara Naim Brandage buat ini, mana tidak ada niat lain lah, selain maksudnya nak memburukkan reputasi kerajaan negeri, membuat fitnah dan membuat tomahan jahat. Jadi kami beri sehingga jam 10 pagi besok 20 Mei 2025 untuk yang pertama saudara Naim Brandage padam dua video tersebut, dan yang kedua membuat permohonan maaf secara terbuka terhadap tomahan yang dilakukan ke atas kerajaan negeri Pahang dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, atau kita akan ambil tindakan-tindakan susulan. Okey, sekian, terima kasih. Kalau ada soalan. Sila.